Masa untuk baca komen korang part 22. Kan hari tu aku ada tanya korang suka makan ayam masak apa? Ayam masak hijau. Ada ke ayam masak hijau? Masak ayam kuning. Tadi ayam hijau, ni ayam kuning pula. Ayam masak werah dan ayam goyeng. Werah dan goyeng tu apa? Ayam masak Israel Aku masak korang. Aku suka ayam masak hitam. Masak hitam? Ayam hangus ke? Ayam masak orang. Kau makan daging manusia ke? Ayam masak lemak ataupun ayam masak angin? Masak angin? Tak payah makan lah. Nanti kembung perut kau. Masak ayam goreng ubi ipin lepas tu. Faham tak? Langsung tak faham. Ayam memasak. Wow, ayam memasak. Aku masak ayam Rim Rikmal Barul. Jap, aku panggil dia. Ayah Rim. Oh, Ayah Rim. Ha? Kenapa Izri? Ni ada orang nak masak kau. Ha? Apa? Kau memang... Ayam masak ayam lah. Ayam masak ayam? Ayam bakar tapi dengan nasi goreng sampai tengok video Easy. Easy? Izri lah. Tambah nestem cicah sos Izri. Bila masa kau ada buat sos ni? Masak ayam, takkanlah masak senapang. Memanglah ayam. Kau ada dengar ke aku cakap senapang? Ayam masak agas. Agas tu apa? Ayam tu apa? Lah, kau tak pernah makan ayam ke? Kau tanyalah pakcik Google. Ayam masak minyak lah. Memanglah ayam masak atas minyak. Adakah ayam masak atas air? Ayam masak lumpur. Ayam saya tak pandai masak. Ada aku cakap ayam kau suruh masak ke? Ayam masak semua. Amboi, semua ayam kau nak rasa. Okey, untuk part 23, aku nak tanya korang. Kalau phone korang rosak, korang nak hantar dekat mana? Okey, itu saja. Selamat menaik komen.